In progress. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Okay, macam biasa saya bacakan dululah penafian disclaimer trading ya. Perkongsian ini adalah untuk tujuan pendidikan dan pembelajaran sahaja. Ia bukan nasihat keuangan atau jaminan keuntungan. Segala contoh penggunaan indikator dan analisis market adalah berdasarkan pengalaman dan pemerhatian semasa. Setiap keputusan trading adalah tanggungjawab individu, jadi pastikan anda memahami risiko sebelum memasuki pasaran. Ya. Okey. So, kita pergi kepada kita punya slide dulu lah ya. Kejap. Okey, boleh nampak slide saya? Jelas ke jelas? Suara saya jelas ke? Dengar? Okey. Ini slide yang pertama. Inilah kita punya signature untuk layout kita yang baru. Right trend, purple core trend line. So, poster pun saya dah upgrade dah. Jadi bagi premium sikit. Ya. Okey, layout yang lama ini, layout yang baru ini adalah transform daripada EA lah, layout EA. Ya. Layout yang apa robot lah, robot punya. Tetapi kita boleh pasang pada trading view ya. Okay, so kita pergi pada next. Okay, jadi apa dia purple core trend line. Jadi layout yang baru ni, yang atas ni lah, yang atas yang bawah ni sama je yang atas ni. Dia adalah satu garisan. Ini garisan ni kita panggil sebagai purple core trend line. Iaitu satu garisan sempadan pertukaran trend utama yang membantu trader entry pada zone buy dan sell yang lebih berkualiti. Ya. Okay, nanti dekat chart saya explain lebih jelas lagi lah. Ya. Okay. Ni contohnya saya tunjuk. Ni layout indikator supersonic akar pucuk rainbow. Inilah je. Indikator supersonic akar pucuk rainbow ni dia adalah gabungan dua indi sahaja. Atas ni, ini layout yang baru, Purple Core Trend Line. Bawah ni Supersonic AOV. Yang ni layout yang lama. Yang atas ni Trend Expert Rainbow. Kita panggil sebagai Trend Expert Rainbow lah. Yang bawah ni sama juga AOV. So yang ini versi yang lama, yang ini layout yang baru. Jadi ada beza kan? Ini lama, ini baru. So yang baru ni nampak lagi simple lah. Lagi simple, lagi bersih, lagi mudah. Berbanding yang lama ni dia agak banyak lain-lain macam tu lah. Sikit, ya. Tetapi yang baru, yang lama ni pun sebenarnya dah terbaik dah. Cuma masih ada yang keliru tu. So kita upgradekan lagi untuk nak memudahkan lagi user lah menggunakan indikator ni, nak trade menggunakan indikator supersonic akar pucuk rainbow. Okey. Ni pada yang baru join Secret Trend, yang baru dapat indie, yang baru dapat trial. So inilah je beza dia. Yang mana dapat trial 7 hari tu dia layout yang lama ni. Sebab yang layout yang baru ni dia tak ada trial. Ya. Okey, so kita pergi pada next. Ni layout ni bila kita pasang pada MetaTrader, so inilah je rupanya. Ya. Jadi bila kita pasangkan layout ni pada MetaTrader, dia dah berfungsi sebagai robot lah. Berjalan secara auto, on secara auto. Entry, buy dan sell secara auto. Robot yang jalankan. Kita just on je kita punya laptop. The rest selebihnya semua robot yang uruskan kita punya trading. Okey. Saya just tunjuk ni lah. Saya tak tunjuk lah EA system dia sebab untuk yang EA system tu nanti akan ada satu sesi khas dengan founder sendirilah, dia yang akan briefing macam mana cara untuk nak set up, nak guna EA ni ya. Okey, so kita pergi pada seterusnya.
Sekejap ya. Okey, inilah dia layout, gambaran layout yang baru ni. Dia sangat simple dan minimalis. Minimalis tu maksudnya kita dah remove dah benda-benda yang bukan benda-benda lah, signal-signal yang tak berapa penting tu kita dah buang. Kita tinggalkan yang betul-betul penting je. Yang betul-betul pun penting, yang betul-betul berfungsi untuk kita gunakan untuk kita nak trade tu, untuk kita nak trade market. Kita just ada, kita buang semua lain-lain, apa, support resistance punya line, trend line semua kita remove, kita gantikan dengan purple core trend line ni. Dan kita cuma ada candle, signal buy, signal sell. Itu sahaja untuk layout yang baru. Okey, dan kita entry akan ikut ni lah, buy, sell, buy, sell. Dia pairing ya, bila keluar buy, pairing je sell. Bila keluar sell, pairing je buy. Buy, sell, itu sahaja. Ya, jadi sangat simple lah. Anak bila aku dengar macam Okey. tu saya mana? Sekejap ya, tu ada yang tu kita tengok next. Ini teras lah. Tiga teras core trend line kita ni, yang layout baru ni, pertamanya trend following, iaitu kita akan entry pada entry buy dan sell itu adalah entry yang betul-betul berkualiti, entry yang betul-betul mengikut pasaran yang betul-betul reversal lah, yang kuat, yang strong. Macam tu ya. Kemudian bila kita dah entry, kita ride the trend. Ya, kita masuk pada awal setup, keluar je buy, kita entry buy dan kita ride the trend selagi trend tu kekal masih dan masih sah. Maksudnya kalau buy tu dia di atas line purple, so kita ride je lah trend, the trend tu selagi harga ataupun candle berada di atas line purple tu, maksudnya kita hold je kita hold saja kita punya position ya. Dan trust yang ketiga adalah holding power ya. Maksudnya kita punya kekuatan dengan apa layout ini, dia punya kekuatan untuk kita nak holding, kita nak hold kita punya position itu dalam tempoh yang agak lama lah. Especially bila kita ikut time frame yang besar. Kalau time frame yang kecil itu memang kena scalping lah. Eh? Okay, so kita pergi pada next. Okay. Ini adalah SOP trading ya, untuk layout yang baru ni. Pertama, kena pasti trend. Kena pasti ni ikut itu je lah, signal buy dengan sell tu. Ya. Ya. Yang kedua, sahkan momentum. Maksudnya ada signal buy, maksudnya harga naik dan kita kena pastikan dekat AOV yang bawah tu, yang berwarna-warni tu, hijau, merah, kuning tu, AOV. Kena ada kekuatan banker lah, maksudnya cross G1, G2, G3. Baru je betul-betul jadi uptrend. Kalau kata dia cross line purple ke bawah, jadi AOV tu mesti ada bar retailer dan cantiknya dia DC3, DC2, DC1. Baru je betul-betul downtrend. Ya. Andainya AOV itu tidak tertib, maksudnya tak tertib tu tak tersusun lah kan. Dia tak G1, G2, G3. Maksudnya ke market ketika itu tengah sideways. Jadi kita tak perlu masuk lah. Ya, sideways kita tunggu dulu pengakhiran sideways tu ke mana arah dia nak pergi, sama ada uptrend ataupun downtrend. Dan barulah kita buat tindakan untuk nak entry. Okay, yang ketiga entry. Maksudnya keluar signal buy, kita entry buy. Keluar signal sell, kita entry sell. Trade what you see, not what you think. Ya. Dan yang keempat, pengurusan posisi. Ya. Biarkan posisi mengikut trend, iaitu ride the trend dan holding power. Ambil keuntungan berdasarkan trading plan kita. Kita mesti dah ada kan plan, trading plan kita, berapa kita nak kita nak ambil keuntungan, berapa profit kita nak ambil. Betul, sasaran keuntungan yang telah dicapai, ini target kita lah ya. Dan momentum pula berubah. So kalau kita dah ride the trend, kita nampak macam momentum dah berubah, dah melemah, so kita uruslah kita punya profit tu ya. Okey. Dan yang kelima adalah exit. Okey, exit signal bertentangan berfungsi sebagai pengesahan perubahan trend. Maksudnya kalau kita entry buy
Then lepas itu keluar sell, maksudnya memang dah bertukar trend lah daripada uptrend kepada downtrend. Ya. Okay. Jadi signal itu bukan semestinya titik keluar yang paling optimum. Dalam banyak keadaan, sebahagian keuntungan telah pun berkurangan apabila signal tersebut muncul. Justru pengurusan keuntungan yang baik perlu berpandukan trading plan, sasaran keuntungan dan perubahan momentum pasaran. Maksudnya sama macam ni tadilah. Ya. So, maksudnya kalau kita entry buy, so dah naik harga tahap maksimum, kita nampak rasa cukup tu, better kita close dulu position. Sebab bila terutamanya kalau dia dah naik sampai G3 ni, naik tahap maksimum, so profit pun dah maksimum. Kita tahu selepas G3 harga akan turun pergi kepada DC3. So better kita lock dululah kita punya profit tu. Sebab kalau kata tunggu, signal sell baru kita nak close, maksudnya profit kita tu dah berkurangan lah. Still lagi masih ada profit, cuma kurang. Okay. Jadi ini 5 SOP untuk kita nak trade entry market menggunakan layout yang baru ni ya. Purple core trend line. Okay, boleh dapat ke semua? Sekejap saya tengok soalan. Smartphone. Nak tanya kalau FCPO belum PA ke je? EA untuk FCPO belum release lagi. Ya. Tengah develop. Macam tu. Okay. Okay, so kita pergi pada next. Kita punya slide. Okay. Jadi dah saya cerita dah bercerita tentang indikator ni, saya sentuh sikitlah tentang AOV sebab masih ada yang belum berapa nak mahir faham lagi tentang AOV ni kan. So saya explain secara ringkasnya lah. Okay. AOV, ya, AOV Area of Value boleh mengesan kemasukan banker dan memberi gambaran pergerakan market semasa. Ya. Okay. Kenapa harga boleh turun dan naik adalah disebabkan adanya entiti yang menggerakkan harga. So siapa dia entiti itu? Antaranya ni lah. Bank-bank pelaburan, institutional fund, market maker. Market maker ni pihak yang menyediakan likuiditi dalam market. Dan yang keempat, syarikat besar ataupun korporat. Ini antaranya lah yang sebenarnya banyak lagi kan. Banyak lagi sebenarnya entiti-entiti yang dilabelkan sebagai banker ataupun jurung. Jadi kenapa bila mereka-mereka kumpulan ini masuk market pasaran harga boleh bergerak sebabnya modal mereka besar. Bukannya nilai ratus-ratus ribu, nilai bilion-bilion. Jadi transaksi diorang tu dalam volume yang tinggi. Jadi diorang masuk secara berperingkat tu maksudnya masa fasa accumulation tu lah dia masuk secara berperingkat. Jadi dengan nilai dia yang besar, volume tinggi ni dia boleh menggerakkan market dan mencipta trend. Mereka lah yang akan kontrol market. Berbanding dengan retailer, trader kecil ataupun bilis, modal kita kecil, tak mampu nak menggerakkan harga, kita hanya mengikut banker, mengikut arah market. Maksudnya kita react dengan banker lah. Banker masuk, kita buy, banker keluar, kita sell. Itu maksudnya. Ya. Jadi dekat AOV ni lah kita boleh melihat kemasukan mereka ni, banker-banker ni, dan kita boleh melihat apa situasi market ketika itu, sama ada market tengah uptrend ataupun market tengah downtrend ataupun market tengah sideways. Jadi melalui analisa dekat AOV ni kita tahu apa yang berlaku pada market pada ketika itu. Dan pergerakan dekat AOV ini adalah real time. Data dia adalah live. Ya. Sebab founder dia mendapatkan data dari provider dan data itu diattachkan pada calculation AOV ni. So pergerakan dia memang real time, live ya, mengikut market semasa. Okay. So kita pergi pada next. Okay, okay ke? Dapat ke? Tengok soalan.
Okey. Tak ada. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Kalau kita ada, kita terus pergi pada next. Okey. Ini supersonic AOV, area of value. Inilah elemen-elemen yang ada pada AOV. Pertama, kita ada bar hijau, kita ada bar merah dan ada bar kuning. Bar hijau, retailer, berfungsi menolak harga turun, ya. Bar merah bar merah ini banker yang fungsi dia tolak harga naik, dan bar kuning hot money yang fungsi dia tolak harga turun. So pada bar hijau dan bar kuning kita ada tone warna, ya. Warna pekat menunjukkan momentum kuat dan warna cair menunjukkan momentum lemah, ya. Contoh ni retailer hijau cair, momentum lemah, harga naik. Retailer hijau pekat, momentum dia kuat, harga turun. Turun kan ni. Bila dia melemah, harga naik. Merah banker, warna merah pekat, momentum kuat, harga naik. So bila dia bertukar pada merah cair ni, harga turun. Ya. Jadi fokus kita yang sebenarnya pada AOV ni hanyalah pada bar hijau dan bar merah sahaja. Bar kuning ni kita tak fokus sangatlah. Ya. Fokuskan kepada bar hijau dan bar merah. Dan pertukaran tone warna, itu yang sebenarnya, ya. Jadi tone warna itu, pertukaran tone warna itu dia bolehlah kita katakan sebagai momentum, kekuatan pergerakan harga, dan pertukaran saiz bar itu daripada tinggi kepada rendah, itu adalah volume je lah, volume. Biasa kalau kita dengar orang kata volume berapa, jadi saiz bar itu mewakili volume. Ya, macam contoh kita nampak ni bar merah pekat dia bertukar kepada merah cair dalam masa yang sama, saiz bar semakin pendek-pendek, bermaksudnya volume menyusut, jadi memang cantiklah penurunan harga, ya. Berbanding macam ni warna hijau pekat dia tukar kepada hijau cair, tetapi saiz bar tu tak ada sangat perubahan, tak menyusut, tak berkurangan. Jadi dalam situasi macam ni maksudnya pergerakan harga tu tak banyak lah. Boleh katakan tak adalah kenaikan, dia sekadar macam retracement ke sideway ke jadinya. Berbanding kalau macam ni, tengok ni hijau pekat harga turun, so bila dia pendek-pendek ni memang naik tinggi lah ni harga. Maksudnya semakin pendek-pendek ni maksudnya volume semakin menyusut, harga semakin tinggi naik. Bar merah ni bila dah melemah, saiz semakin menyusut, maksudnya harga semakin jauh turun. Jadi kena fahamlah tu, ya. Melemah dengan saiz menyusut tu memang ada pergerakan, tetapi kalau sekadar melemah sahaja, tak ada penyusutan, tak ada pengurangan daripada saiz bar ni, maksudnya tak ada pergerakan. Ada pergerakan tapi tak besar lah, mungkin 1 tick, 2 tick, macam tu. Tu kita kena fahamlah tu, ya. Okey. Saya tengok slide seterusnya. Okey, jap tengok. Tak habis. Okey, itu berkenaan dengan bar hijau, bar merah dan bar kuning. Kemudian kita tengok line pula, ya. Line hijau dia mewakili retailer, line purple mewakili banker, dan line pink mewakili hot money. Macam selalu saya sebutlah, tiga line ini akan bergerak seiring dengan pergerakan harga. Jadi bila harga bergerak turun naik, line ni pun akan bergerak turun naik jugalah. So bila dia gerak turun naik tu, dia akan bersilang antara satu sama lain. Jadi bila bersilang tu dia memberi petunjuk kepada kedua keadaan. Pertama, petunjuk harga naik, dan yang kedua petunjuk harga turun. Jadi macam mana kita nak tahu bila ketikanya harga naik dan bila ketikanya harga turun, ialah dengan melihat tagging yang muncul pada setiap crossing. Ya. Kalau kita nampak tagging G, itu bermaksud golden cross, merujuk kepada harga naik. Kalau kita nampak tagging DC, bermaksud dead cross, itu merujuk kepada harga turun. Ya. Jadi bila harga naik, dia ada tahap dia lah, G1, G2, G3. Ya. Permulaan harga naik, tahap pertengahan dan tahap maksimum. Bila harga turun pun sama, dia ada DC3 tahap permulaan, DC2 pertengahan, dan DC1 tahap maksimum. Jadi, bila dah habis DC1, harga akan pergi balik kepada G1. Jadi macam itulah pergerakan harga dekat market kan, naik,
turun, naik, turun. Itu sahaja cycle pergerakan harga. Okey. Bila kita tengok dekat chart ni, dekat skrin ni, kalau kita nampak ni masa harga naik ni G1, G2, G3, ini kita panggil sebagai pergerakan yang tertib. Sebab tagging dia tu tersusun. DC3, DC2, DC1. Ini pun pergerakan yang tertib. Terus susun. Jadi bila AOV bergerak secara tertib, tersusun macam ni, apa yang jelas kita nampak ketika itu memang betul-betul uptrend lah. Kita akan nampak harga memang fly, orang kata spike, kan? Memang melonjak naik lah. Naik, 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 naik. Sama jugalah bila turun, kalau dia tersusun macam ni, kita nampak harga terjun, harga turun, dia terus turun, 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 turun. Memang betul-betul downtrend, yang ini memang betul-betul uptrend. Ya? Macam biasa saya bagi analogi lah, macam kita bawa kereta kan. Gear 1, gear 2, gear 3. Gear 1, gear 2, gear 3. Kita boleh imagine macam mana momentum pergerakan harga tu pergi. Okay. Tetapi maksudnya bila tersusun G1, G2, G3 ni jelaslah tengah uptrend. Bila tersusun DC3, DC2, DC1, jelaslah ketika itu tengah downtrend. Tapi bila dia AOV ini bergerak tidak tertib, G1, DC1, G1, DC1 maksudnya market tengah sideways. Ataupun G2, G3, G2 apa? G2, DC2, G2, DC2, G3, DC3, pergi kepada DC2, naik balik G2, itu pun market tengah sideways. Ya. Jadi daripada AOV ni kita tahulah bila ketikanya market uptrend, bila ketikanya market downtrend, dan bila ketikanya market tengah sideways. Dengan melihat tagging yang muncul dan susunan tagging itu. So kalau tersusun G1, G2, G3 maksudnya uptrend lah. Kalau tak tersusun maksudnya sideways. Okey, itu sahaja. Okey, ada soalan ke? Saya tengok. Faham, dapat ke tidak pasal AOB ni, tolong respon sikit kalau faham type 5. Sebab saya rasa macam dah banyak je lah. Kadang orang lama pun dah banyak kali bercerita pasal AOB ni masih lagi ada kekeliruan. Itulah tu saya nak tahu tu. So kalau ada apa boleh bagi tahu Lima Ihsan. Okey, alhamdulillah. Ron 5, Tuan Ihsan 5, iPhone Zainadi 5. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya faham dah kan? Mudah je. Kita ingat tu je, hijau harga turun, merah harga naik. Itu sahaja. G1, G2, G3 harga naik, DC3, DC2, DC1 harga turun. Itu sahaja yang kita perlu ingatkan. Tentang lain ni, lain apa yang bersilang, siapa yang mendongak, siapa yang menunduk, itu tak payah kita nak apa sangat. Kita nak fokus sangat. Ya? Kita fokus kepada bar hijau, bar merah. Itu sahaja. Ya, okay. So, kalau tak apa, kita next. Sekejap tengok soalan. Berapa banyak bentuk susunan yang ada? 3 bentuk je lah. G1, G2, G3 ni tersusun tertib. Dia ada pergerakan tertib, pergerakan tidak tertib. Okey, pergerakan tertib G1, G2, G3 uptrend. Pergerakan tertib DC3, DC2, DC1 downtrend. Okey. Pergerakan tidak tertib pertama G1, DC1, G1, DC1, G1, DC1 sideways ataupun fasa accumulation. Kemudian bila daripada G1 dia pergi pada G2, dia tak pergi kepada G3, turun balik di C2. Jadi naik balik G2, turun balik di C2, naik balik G2, turun balik di C2. Pergerakan tidak tertib. Sideways, sama ada dia buat sideways ataupun retracement. Ataupun ada ketikanya G3 di C3, G3 di C3, G3 di C3. Pergerakan tidak tertib bermaksud sideways ataupun retracement. Itu sahaja. Okey, dapat? Siapa yang tanya tadi? Nur Hisham Abu. Nur Hisham Abu baru join Circle Right Time ke?
Itu je AOV, pergerakan yang tertib dengan tidak tertib. Kalau tertib sama ada uptrend ataupun downtrend, kalau tak tertib sideway. Itu je. Ha. Sideway tu dia ada sideway bawah lah, sideway senang cerita, sideway bawah, sideway atas. Sideway bawah tu G1, G2, G3 lah, maksudnya uh, apa G1, DC1, G1, DC1, sebab kita tahu DC1 ni tahap akhir penurunan, harga rendah kan. Jadi dia sebelum uh, selepas fasa penurunan ni DC1 ni, sebelum dia pergi kepada fasa markup ni balik semula naik ni, dia akan melalui dulu fasa accumulation. Jadi accumulation tu DC1, G1, DC1, G1. Fasa pengumpulan. So bila banker dah kumpul banyak-banyak dia punya modal ke apa, barulah dia pergi kepada fasa markup. Kan? G1, G2, G3 fasa markup. G3 tahap akhir kenaikan, tahap maksimum naik, sebelum dia turun kepada DC3, DC2, DC1, dia akan ada pula fasa distribution. Fasa distribution itulah yang berlaku crossing G3, DC3, G3, DC3. Sebelum dia betul-betul pergi kepada DC3, DC2, DC1. Itu fasa distribution. Bila dia dah betul-betul turun DC3, pergi kepada DC2, DC1, banker melemah, menyusut bar, retailer masuk semakin kuat, strong, itu fasa markdown, downtrend. Macam tu. Okey. So fokus yang tertib aja ya. Fokus yang tertib. Maksudnya bila tertib, kita boleh hold. Ya, bila AOV bergerak tertib, G1, G2, maksudnya kita entry buy dan kita boleh hold. Ya, bila AOV bergerak tertib, DC3, DC2, DC1, kita boleh entry sell dan kita boleh hold. Kalau tidak tertib itu, kita lebih kepada scalping. Sama ada scalping sell ataupun scalping buy, itu kita kena pandai lah. Bila masanya nak scalping sell, bila masanya nak scalping buy. Okey. Dapat ya? Tak apa, Encik Nasyan tengok dulu apa tengok je dulu. Ikuti, sentiasa ikutilah kalau kita ada buat kelas revision ke live ke, lama-lama nanti insya-Allah boleh faham ya. Mudah aja yang sebenarnya, tak jangan risau. Sangat mudah ya. Tambah-tambah dah ada layout yang baru ni. Okey. Okey. So kata apa, kita tengok pada next. Okey, AOV momentum movement. Ya. Okey. 25% cross G1, cross G2 50, cross G3 75%. Itu untuk banker lah, banker ya, G1, G2, G3 harga naik. Bila harga turun pula 25% DC3 daripada atas ni bawa ke bawah ya. 50% DC2, 75% DC1 ya. Ini 25, 50, 75 ni adalah teori buy system. Ikut sistem inilah dia. Kekuatan G1, kekuatan G2, kekuatan G3. Ini kekuatan DC3, kekuatan DC2, kekuatan DC1. Ya. Kalau kita tengok dekat line lagi ni nampak ada line ni kan. Line horizontal ke apa, line melintang ni lah. Naik sampai sini 25%, sampai sini 50, sampai sini 75, ke atas lagi 100% lah. Sama juga bila retailer masuk daripada atas sampai sini 25, 50, 75, 100%. Okey. Ya, tapi kalau kita tengok crossing tu tak betul pun kan. G1 cross dia dekat sini ya. Jadi nak tahu yang sebenar berapa persen kekuatan crossing itu dekat tepi ni. Tengok kan. Kalau perasan dekat chart kita, kalau buka dekat trading view tu ada tulisan ni. Retailer berapa persen ada reading je kat tepi tu. Hot money berapa persen ada reading je kat tepi tu. Banker berapa persen. Just kita tengok kat situ je. Kita tengok retailer melemah. Berapa kekuatan retailer ni? Tengok kat sini. Yang tulisan hijau lah. Ini yang realnya. Yang kat tepi ni ya. Tengok kat situ je. Okay, jadi maksudnya, kita tak perlu fokus pada line-line apa yang siapa yang
line apa yang mendongak, line apa yang bersilang, warna apa yang mendongak, warna apa yang bersilang, kita tak betul. Kita kena fokus pada tagging ni saja. Dan kita kena tahu kekuatan setiap tagging ini. Sebab apa? Bila kita dah entry market, dah masuk buy ataupun masuk sell, tiba-tiba keluar DC3. Daripada DC3 keluar G3. So, apa kesannya pada pergerakan harga? So, apa kita perlu buat? Adakah kita boleh hold kita punya position ataupun kita kena cut loss? Itu yang perlu kita tahu, kita fahamkan. Kalau kita masuk buy daripada G1, G2, tiba-tiba turun di C2. Dia tak pergi kepada G3. So, kita nak hold ke ataupun kita nak cut loss? Itu yang perlu kita faham. Maksudnya kita kena tahu ni, kekuatan setiap crossing ni. Dan apa kesannya pada pergerakan harga dan apa keputusan yang perlu kita ambil bila kita ada dalam position. Sama jugalah kalau kita belum masuk position, kita buka trading view, kita tengok AOV ketika itu tengah G3. Harga naik G3. So, boleh ke tak boleh kita masuk market sekarang ni? Kita boleh tak entry sekarang ni? So, kalau kita nak entry, apa game kita nak guna? Adakah kita boleh entry, kita hold? Ataupun kita entry, kita buat scalping saja? Itu yang perlu kita tahu, kita faham. Ah, Sama jugalah. Buka trading view, tengok tengah DC3, tengah DC1. Okey, nak masuk ke tak masuk ni? Kalau nak masuk, nak fokus apa? Nak fokus buy ke sell? So, boleh hold ke ataupun scalping ke? Itu yang kita kena tahu. Okey, itu AOV lah. Tetapi bila dah ada layout yang baru ini, sangat mudah. Don't worry ya, be happy. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak ada, so kita akan pergi kepada chat lah. Saya rasa habis dah saya punya slide. So kita akan tengok kita punya chat sekejap ya. Okey ke okey? Tolong respon sekejap. Boleh faham ke? Sebab rasanya, yelah dah banyak kali ulang. Benda yang sama jugalah sebab kita bercerita pasal sistem, belajar pasal sistem. Jadi benda yang sama sajalah kita akan ulang, 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 ulang. Okey. Sekejap tengok. Okey, terima kasih pada yang respon. Cik Ron okey, Cik Osman pun okey, Cik Yasmin okey. Okey. Ya. So kalau okey semua kita tengok chat dah. Ya. Mana chat saya ni? Sekejap. Okey. Dah nampak chat ya? ZL. Oh, kenapa pula buka ZL ni? Okey. So yang tertera dekat skrin sekarang adalah layout yang baru ya. Ni. Purple Core Trendline. Ya. So nampak simple kan? Chart ni bersih je. Clean, neat and tidy. Tak ada serabut dah kita tengok. Ya. Okey. Jadi macam saya terangkan dekat slide tadi, trend line ni purple core trend line ini adalah satu garisan yang memisahkan ataupun garisan sempadan antara uptrend dan downtrend. Ya. Garisan turning point lah, turning point pertukaran trend, uptrend daripada uptrend kepada downtrend ataupun daripada downtrend kepada uptrend. Sebab sebab itulah kita nampak hanya ada signal buy dan sell sahaja. Jadi kita ikut itu sajalah. Cross up line purple kita entry buy, cross down line purple kita entry sell. Itu sahaja. Dan SOP asas dia masih lagi kekal lah. Macam yang layout yang lama dulu kita cakap bila keluar signal sell, kena confirmkan dekat AOV mesti ada bar retailer hijau. Bila keluar signal buy, kena confirmkan dekat AOV mesti ada bar merah banker. Bar merah pekat. Bar banker merah pekat. Signal sell, bar retailer hijau pekat. Itu sahaja. Itu SOP asas dia. Ya.
Okey. Maaf ulang tanya, TV kurang-kurang boleh guna basic ke? Trade apa tu? Jadi depend pada apa bentuk apa platform yang kita nak trade lah kan. Kalau trade FCPO, pasaran bursa punya produk FCPO ataupun saham, kena langgan lah data live, bursa saham Malaysia punya data live. Kalau tidak delay. Chart delay 10 ke 15 minit delaynya. Tapi kalau gold, currency apa semua tu kan, ada broker-broker ataupun platform yang dia memang dah bagi server free dekat TradingView. Tapi better langgan lah data live tu kan. Kok tiba-tiba nak beralih, nak mencuba trade yang lain pula, tiba-tiba benda tu, platform tu kena data live. Kena langgan juga. Jadi better langgan kan. Kalau kalau Bursa Malaysia tu tak mahal mana pun, RM10 rasanya sebulan data je. Kalau yang Nasdaq tu ada yang 13 kan, ada tu dia banyak pilihan sikit lah. Ya. Okey. Ya, tengok soalan. Untuk trial 7 hari, adakah yang baru ini? Buat masa sekarang, untuk layout yang baru, kita tak open untuk trial. Ya. Okey. Okey, dah nampak kan ni layout baru ni. Ya. So kalau saya scroll belakang, ini buy, tengok ada banker harga naik. Jadi selagi dia atas line purple, ada pula sokongan banker dekat EOV, bermaksud harga sustain naik. Keluar sell, kita close. Keluar sell, close position buy, switch pula kita masuk sell. Masuk sell, tengok dekat EOV ada retailer, harga sustain turun. Selagi berada di bawah trend line purple ni, harga maintain turun, harga sustain turun. Nah, itu sahaja. Mudah ke mudah? Ya. Macam sekarang ni buy, harga naik, keluar high. Teori pergerakan harga high low kan. So dia akan turun lah. Okey. Ini G1, G2, ini asalnya tengok daripada G1, kemudian dia retrace sekejap, retrace ataupun sideways sekejap. Lepas tu bila masuk banker pergi kepada G2, terus pergi pada G3, dia betul-betul uptrend. Ya. Jadi bila naik ini high ni kita pullback lah. Bila dia turun itu pullback. Dia naik balik. Keluar high. Turun pullback. Jadi kalau terlepas setup buy, bila keluar high inilah point untuk kita nak re-entry. Kalau kita terlepas setup yang ni. Ini maksudnya bila dua pullback tu kita entry buy. Bila kita tengok AOV ada banker, harga masih lagi di atas purple call line ni. So kita masuk je lah buy. Naik high, dia akan pullback sekejap. Re-entry. Naik lagi. Ya, keluar pucuk, tak keluar lagi sell ni. Di sini baru keluar sell. So, keluar sell, kita close position. Ataupun dekat sini pun boleh nak close. Mana ikutlah berapa, sebab ini manually, ikutlah berapa yang kita nak, apa profit yang kita nak ambil. Kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke. Tapi bila keluar je sell, wajib close position sebab dia dah dapat tukar trend daripada uptrend nak pergi kepada downtrend. So keluar sell, cross down, line purple, EOV ada retailer. Harga turun. Turun, naik sekejap, dah ada akar, dia akan naik. Sebab pergerakan harga high low kan zigzag. Naik sekejap, hari ini peluang nak re-entry kalau terlepas setup sell yang ini. Itu je. Maknanya setiap kali pullback itulah peluang untuk nak re-entry kalau kita terlepas setup yang awal. Selagi dia tak cross line purple, maksudnya harga sustain turun. Jadi itu saja. Yang ini memang betul-betul downtrend lah sebabnya daripada DC3, DC2, DC1 dah tak ada banker dah. Bila tak ada banker tu memang betul-betul downtrend. Yang ini full banker masuk uptrend. Ini sebelum dia pergi pada uptrend ni, dia ni fasa sideway. Ini fasa sideway. Fasa apa? Fasa sideway, fasa accumulation. Ni uptrend, fasa markup. Ya.
Ini uptrend, J1, J2, J3 ni uptrend ataupun fasa markup. Ini distribution lah, dah naik tahap ni J3, dah naik tahap maksimum. Sini kira punya fasa distribution. Dia melepaskan apa, banker melepaskan pegangan sebelum pergi kepada fasa markdown, sebelum pergi kepada downtrend. Ni markdown ataupun downtrend. Tu boleh nampak dengan jelas kan. Jadi bila kita faham kitaran pergerakan harga dan market structure tu, lagi mudahlah kita nak handle kita nak handle Indi ni. Kita nak handle, maksudnya macam mana kita nak bila okey kan ni kita masuk ni, kita tengok sekarang tengah apa, sideway ke, uptrend ke, downtrend ke, accumulation ke, markdown ke, markup ke, kan. Jelas. Tapi dengan layout baru ni dah sangat simple lah, mudah. Okey, pukul 10.10 dah. So ada soalan, ini sideway, tengok bila sideway harga bermain di sekitar line sahaja. Kan? Main di sekitar line purple. Kita tengok ni sideway ni. Ni pergerakan tidak tertib. Tadi siapa? Encik Nur Hisham je baru. Ni pergerakan tidak tertib. Tengok. DC2, G2, DC2, DC2, G1. G1 tak tertib lah. Dia sideway. Harga berada dekat area line sahaja. Jadi line purple ni dia kira sebagai sempadan pertukaran uptrend ataupun downtrend. Ataupun kata inilah support, inilah resistance. Kalau cross up tu maksudnya dia pecah resistance. Kalau cross down tu maksudnya dia pecah support. Maksudnya yang strong support ataupun strong resistance. Sebab calculation untuk line purple ni dia dah ambil kira akar dengan pucuk. Dekat kalau layout lama kita guna akar pucuk kan. Calculation dia tu dia dah ambil kira akar pucuk, maksudnya yang tertinggi, nilai yang tertinggi, nilai yang terendah dengan pergerakan AOV ni. Okay. Okay. Ni uptrend. Ni dia buat retrace dulu, retracement sebelum betul-betul nak naik pertukaran trend. Ni sideway. Just follow je signal buy dan sell. Itu saja. Okay. So kita tengok FCPO dah pukul 9 sekejap ya. FCPO sekejap dulu. 10 minit. 1 minit. Jadi nak ikut apa, ikut mana-mana time frame nak ikut tu terpulang pada masing-masing. Kalau ikut time frame yang kecil, maksudnya scalping lah. Tadi opening dia gap ke bawah. Tapi dalam mode buy lah, mode uptrend dia turun. Ni baru betul-betul je cross turun. So saya ni baru turun. Okay. Kalau nak hold, ikut time frame yang besar. Itu saja. Tapi kena faham lah kalau time frame yang besar tu, kalau kita hold tu, floating pun besar lah. Modal pun kena besar. Itu saja. Okay, so tengok dekat gold. Pun sama ni time frame. Tengok 1 minit dulu. See, ni gold. Sideway. Dia bermain dekat real line purple. So, bila macam sideway ni, kita boleh nampak kan, dia kejap buy, kejap sell, kejap buy, sideway. Jadi, kita tengoklah AOV, sideway. Tak payahlah masuk dulu. Janganlah masuk. Kan? Tunggu. Tunggu pengakhiran sideway tu sama ada kalau banker masuk, dia akan jadi uptrend. Kalau pengakhiran sideway tu, retailer ni semakin kuat, maksudnya dia warna hijau pekat semakin jauh turun. So, dia akan jadi downtrend. So, kita masuk sell. Itu saja. Sebab pengesahan dia dah ada dekat AOV ni. Nampak? Okay. Dia nampak So, nak tengok apa lagi? Bitcoin pun sama. Mana-mana platform sama sahaja. Tak ada apa-apa yang perlu kita nak adjust untuk Indi ni.
Dia apa setup je tu dah fix dah. Ikut sahaja. Nak tanya pengesahan tu macam susah nak tanya pengesahan tu macam tu. Pengesahan apa tu? Encik Osman iPhone. Pengesahan tu macam susah sikit. Pengesahan macam mana tu? Apa ni? Encik Osman. Encik Osman. Sama ada nak sell atau buy. Ikut je lah ni. Dah ada signal. Buy, masuk buy. Encik Osman trade apa? Encik Osman trade gold ke apa ke? FCPO ke? Tengok jap. FCPO. Okey, contoh ya. Mana FCPO? Ni time frame 1 minit. Ya, tengok. Besarkan. Sell, masuk sell. Ini sebab saya time frame 1 minit dia agak noise sikit lah kan sebab time frame yang kecil. Dia agak noise sikit lah. Okay. Ni buy. Kita nampak macam ni kan keluar sell. Contohlah kita sell, kita tengok okay sell ni sebab banker tak ada. Retailer. Kita masuk sell tiba-tiba keluar buy. Keluar pula buy. Close dulu. Kita close lah kalau jadi macam close tunggu. Kita tunggu. Kalau ni jangan masuk dulu sebab dah masuk sell tiba keluar buy. So kita close. Maksudnya dia timbul apa muncul sell buy tu rapat-rapat. Jangan masuk dulu takut dia retracement ke dia nak on the way kepada sideway ke tunggu tunggu. Tunggu. Trade ni nak entry market ni dia kena sabar kan. Jadi tunggu. Jangan apa tergopoh-gopoh nak terus nampak sell terus masuk. Kita tengok confirmation dia AOB tak ada banker, retailer je pekat terus masuk sell. Tiba keluar buy. Kan kita pun boleh nampak dekat AOB ni kekuatan retailer tu baru berapa je kalau setakat ni garisan 25% baru. Jadi kalau dah masuk sell keluar buy tiba-tiba keluar buy stop dulu. Takut dia buat retracement tunggulah kan. Ni keluar buy contohlah dia keluar buy kita tunggu lagi. Okey nampak ada banker masuk sikit. Lepas tu tengok keluar candle kuning layout yang lama layout yang lama kan kita gunakan candle kuning sebagai pintu masuk. So ini masih lagi terpakai lah kan yang sebenarnya. Dah ada candle kuning. So masuklah. Kalau kita entry dekat sini pun, kita bila betul-betul dia trend tu bertukar, memang kita still masih dapat profit. Jadi kita jangan FOMO. Jangan rasa ruginya, takut terlepas kan, takut terlepas tak. Biar kita masuk sekali tu memang betul-betul kita dapat profit. Daripada kita masuk sini, masuk buy, keluar sell balik pula ni. Kan, jadi tunggu betul-betul lah. But confirmation dia dekat AOV ada. Okay. Dapat tak Encik Osman? Kalau rasa apa, kalau rasa nak sabar sikit, ikutlah tengok 3 minit ke, contoh 3 minit. 3 minit pun still lagi ada, ataupun 5 minit. 5 minit ni dia agak sabar sikit lah macam ni. Sell, kan? Dia punya buy sell dia tu taklah berapa rapat sangat. Kalau kata nak sabar lagi, ambil 10 minit. Sebab semua time frame boleh guna. Cuma bezanya lambat dengan cepat sahaja. Itu je. Okay. Hmm. Cuma itulah kalau yang kata kejap buy, sell, kejap rapat-rapat tu saya rasa kalau nak elakkan daripada situasi macam tu memang kena trade dekat time frame yang agak besar lah. 10 minit ke 15 minit ke. Tapi faham-faham lah. Bila time frame yang besar pergerakan je lambat lah. Kan? Kita tunggu lama sebab kalau 10 minit ni satu batang ni nak complete ambil masa 10 minit. Dan modal kita pun kena besar jugalah nak tampung floating. Ya. Modal kena besar. Tetapi memang pergerakan dia stabil. Contoh, ni time frame 15 minit. Saya ingat yang ini memang saya betul-betul monitor lah ni. 8 bulan ke 9 bulan. Tak silap. 9 bulan. Ni time frame 15 minit ni kan. Ni. Buy, harga naik. Kemudian keluar candle biru. Candle biru ni, sebatang candle biru ni 500. RM500.
Sebab dekat time frame 1 minit, saya buka dua time frame masa tu. 1 minit dengan 15 minit nak tengok kan. Dekat 15 minit dia keluar sell, dia turun, 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 turun sampai 20 tick. Dekat dekat time frame 15 minit muncul candle biru ni sebatang eh. Besar tu floating dia tu kan. 500. Dan dia turun lagi, turun lagi, turun lagi. Ni sini je dah 500 ni berapa, berapa, berapa. Tu yang saya kata tu kalau kita ikut time frame yang besar memang kena modal besar lah. Memanglah stabil daripada buy ni kita masuk sampai sini ya dah besar dah ni. Kan? Kita masuk buy sampai sini dia naik dah banyak. Banyak profit kita dapat dah ni. Besar. 4589, 4658. Berapa tick tu? Itu nak menunjukkan stabilnya time frame yang besar ni kan. Jadi kita cuma macam tu lah je naik, naik. Ni bila turun ni banyak jugalah ni. Ni daripada naik ni bila dia turun ni banyak jugalah kita kurangnya ni. Reduce-nya kita punya profit tu. Tu naik balik, naik balik. So kita rasa kita nak hold sebabnya kita follow time frame yang besar. Harga pun masih di atas line purple. So bila dia dah naik, keluar pucuk ni, dia turun. Tiba sebatang macam ni. RM500. Okey. Nak bagi faham je lah nak tunjuknya kan. Tapi dari segi signal tu memang dah senang lah dah. Ikut layout yang baru ni. Hmm. Okay. Iyalah. Kalau time frame yang besar, modal kena besar. Sebab floating je besar. Macam tu. Floating je besar. Jadi kalau modal kita kecil, kok mana pun tak boleh nak elak lah. Kena trade dekat time frame yang kecil. Kalau 1 minit tu agak noise, ikut je lah 3 minit. 3 minit okey lagi. 3 minit. Kalau kita tengok kan, kalau betul-betul ni 3 minit. Tapi memang kena tunggu betul-betul lah setup tu. Janganlah kita main keluar buy sell, main masuk sembrono. Ya kena tengok jugalah EOV. Macam ni Kan buy memang betul-betul ada banker. Ni 3 minit ni berapa ni kita boleh dapat ni dekat time 3 minit. Hmm. Masih boleh buat profit. Okay. 10.22 dah. Okay, ada soalan ke? Jelas ke jelas? So, sekejap. Cuma bila candle dah sampai garisan purple tu macam risau sikit. Itulah pengurusan emosi. Maksudnya Encik Osman kena ada trading plan berapa? Trading plan kena ada. Um, Trading plan kena ada. Berapa profit nak ambil? Maksudnya kalau ikut time frame 1 minit, 3 minit je, dah dapat je tu sebab bila time frame 1 minit ni, 3 minit ni, yang sebenarnya bawah daripada time frame 5 minit itu scalping, scalping. Jadi ada profit ambil lah. Ada profit ambil. Buy kita masuk, profit ambil. Macam tu. Kan, buy jadi profit ni. Maksudnya macam buy, naik sini profit. Dia bila dah mendatar ni mesti kita risau kan. Mesti risau. Saya faham lah tu. Jadi nak mengelakkan kerisauan tu, profit ambil lah. Setup sentiasa ada. Tambah-tambahan dah guna layout baru ni. Ikut je buy sell ni. Paling tidak pun kalau 3 tick, 4 tick tu boleh dapat kalau LCPO tu. Macam tu. Okey. Ada soalan? Tak ada dah. Okey, kalau tak ada saya tunjuk sekejap yang apa yang saya ambil bursa hari ni punya lah ya. Counter saham. Kita tengok Lotus sekejap. Okey. Lotus hari ni ada buy. 30 sen ni. Berapa harga ni? 30 sen. Ni cantik lah dah ni nak beli. Kan? Okey, sekarang apa lepas tu Coroza. Coroza ni dia dah naik lama dah daripada buy berapa bulan ni tadi. 10 Mac. Naik-naik. Tapi ni masih lagi strong banker lah ni. Dia dah melemah. Sekejap ni dia push balik fund. Keluar balik kena kuning.
Ini boleh beli dah ni, tapi tak boleh hold lama lah. Maksudnya si money take money. Kan? Ada profit sikit, ambil. Sebab dia dah G3. Dah naik tak maksimum. Okay, tengok LW Sabah. Pun sama, dia keluar by hari 15 Jun. Hari Isnin. Dia naik, 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 naik. Banyak dah tu. Masih boleh beli sebab dia baru G2. Ada berpotensi nak pergi kepada G3. So boleh masuk lagi ni. Boleh belilah ni yang Sabah. Lepas tu Epcon. Epcon pun baru. Hmm. Hari apa? By hari Jumaat 3 Julai. Tu terus naik, naik, naik. Hari ni dia turun sikit lah. Tapi dia nak cross G3, G2 dah ni. Dia nak cross G2. Okey, yang lain tu ZL. Tu tiga konten tu je lah saya ambil sebagai contoh kan. Okey, so macam mana mudah ke mudah tengok indikator bila guna layout yang baru ni. Cuba respon sikit. Jadi saya memang menyeru lah, menyeru inilah masanya kalau kata nak kita nak apa yang kena libah-libah yang rugi-rugi dulu ke, inilah masanya kita nak recovery balik, nak cover balik kita punya loss tu. Sebab dah sangat mudah dah dengan Indi ni. Sangat simple dah. Mana yang dah langgan tu, kita dah ada join masuk grup kan. InsyaAllah dari masa ke semasa kita akan sentiasa buat sharing dekat grup. Kita tak akan tinggalkan. Ya, kita akan tinggalkan. Dan saya berusaha nanti cuba kalau boleh nak buat live lah, live trade berjemaah ke. Tak janjilah, tapi itu antara yang kita akan cuba usahakan. Okay. Ha, mudah kan? Jadi promo kita masih lagi berjalan sampai hari Jumaat ni 17.97. Jadi jangan lepaskan peluang lah, gerak cepat. Ya. Sekejap ya saya tunjuk dia punya ni. Hmm. Okey. Mana-mana yang rasa dah lama, aduh letih dah. Berapa tahun dah ni apa apa trade asyik tak konsisten, asyik kelibas. Nah, inilah je peluangnya untuk kita nak ubah kita punya sejarah trading kita. Ya. Jadi harga masih sama, sebulan langganan 299, yang langgan 3 bulan 749, diskaun 10% daripada 825. Kemudian yang melanggan 6 bulan harga 1199, diskaun 20% daripada 1439. Yang melanggan 12 bulan 1799, 40% potongan daripada 2519. Ini memang ramai yang dah grade lah ni. Ya. Dan pada yang melanggan sebelum ini lama yang masih lagi valid dia punya Indi, yang langgan 6 bulan setahun just top up sahaja. Ya. Yang langgan 6 bulan top up 299 akan dapat 2 bulan indikator. Dan yang langgan setahun top up 399 akan dapat 4 bulan indikator. Dan semua yang melanggan ni memang bonus akan dapat EA system. Ya. Yang 6 bulan ke 12 ni, 6 dengan 12 bulan ni akan dapat 2 versi EA system je lah. Yang ni scalping saja. Ya. Okey. Jadi cepat-cepatlah hubungi kita punya admin untuk apa untuk urusan langganan ya. Selain daripada itu kita macam biasalah kita punya program road tour sentiasa berjalan. Jadi untuk minggu ini 17 hari bulan 7 dekat Seremban kita dah ada beberapa orang dah yang daftar untuk nak join sama ya. 23 hari bulan dekat Kota Baru, 24 hari bulan dekat Kuala Terengganu, kemudian 6 hari bulan dekat Melaka. Rasanya besok pun ada, rasanya kata siap saya dekat Melaka. Kemudian 14 hari bulan 8 dekat Sungai Petani, kemudian dekat Kuala Lumpur 20 hari bulan 8. Ini lokasi dia lah. Ya, cuma Melaka ni tak jumpa lagi portnya. Seremban pun belum lagi. Nanti kita akan war-warkan dekat grup lah dekat mana lokasinya. Ya. Jadi pada yang rasa tak boleh online, tak faham tu, inilah masanya nak jumpa. Boleh? Face to face review ni. Boleh daftar dulu, contact kita punya admin lah. Tuan Chairman ataupun saya sendiri ataupun Puan Zakia Hanim. So boleh
bagi maklumat nak join road tour yang mana ataupun nak melanggan indikator, hubungi saja kita punya admin ya. Okey, jadi ada apa-apa soalan lagi ke? Saya tengok sekejap. Kalau sebulan kena review tiap bulan. Ya. Susah kalau market left. Okey. So mana yang dah melanggan indikator ni, yang layout baru ni, terima kasih banyak, saya lah mewakili tim Right Time mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas sokongan dan kepercayaan anda semua. InsyaAllah kita akan berusaha sehabis baiklah memberi servis yang terbaik. Kita akan sentiasa update lah dalam grup perkembangan market kita ataupun sharing-sharing lah tentang market ni. Dengan yalah maklumat-maklumat tentang layout ni lah. Ya. Jadi pada yang lain tu cepat-cepat segera langgan indikator ni, kontak chairman ke, saya sendiri ke ataupun Puan Zakiah. Dan promo kita sampai hari Jumaat ini 17 hari bulan 7. Dan jangan lupa yang mana nak join face to face tu, yang road tour tu pun sama, boleh daftar dulu, bagi nama maklumat diri pada siapa-siapalah salah seorang daripada ini, kita orang ni, 3 orang ni admin ni ya. So kalau tak ada apa, saya rasa dah pukul 10.30 dah. Kita akan bersiaran 1 jam je. So itu saja untuk sesi malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Besok tak ada rasanya, mungkin hari Jumaat. Ya. Okay. So terima kasih pada semua yang join. Dan saya sangat berbesar hatilah ya dengan komitmen yang tuan-tuan dan puan-puan berikan ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili tim lah, mewakili Tuan Chairman, mewakili Puan Zakiah, memang ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Okey, itu sahaja. Saya tengok jam. Okey, itu sahaja untuk malam ini. So, insyaAllah kita jumpa lagi. Saya doakan pada yang dah melanggan dan yang belum melanggan, insyaAllah kita consistent profit dalam dunia trading ni untuk sama-sama kita nak ubah ekonomi kita, dan yelah, bukan untuk kita jugalah, sebenarnya untuk nak memberi manfaat kepada orang lain juga. Mungkin kalau kita dapat rezeki lebih, sebenarnya dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain juga kan. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya stop share.